Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Apa itu definisi cantik untuk you? Apa definisi cantik? Bella Stila. Aduh. Oh my god! Wow! Hari ini Bella pula nak challenge YB untuk siapkan Bella. Nak tengok tak jadi apa? Mesti tak okey kan? Tak apa, kita tengok je. Dengan ketinggian saya pandang rendah kat dia tapi ni Bella je suka baju warna putih. Her favourite colour. Ni okey lah, putih creamy sikit. Bag makeup je, berat dia ni. Kalau saya pergi luar negara, seminggu boleh. Nak cabar saya kan? Saya sahut. Pakai ni dulu. Baju ni? Taklah. Baju lain. Baju ni lah. Boleh kan? Okey, jom kalau tengok. tak boleh pun kena bolehkan. Okey, jom. Jom. Mana boleh saya jom? Mana boleh saya ikut? Duduk. Baju dah cantik, muka cantik. Ni turn saya nak conteng muka pula. Conteng Tapi bila saya buka bag ni, you ni founder. Nampak ni? Okey. Saya rasa warna ni paling sesuai. Okey, sebab you macam kucing kena kat bawah sekali. Miau. Tak percaya. Ni Nak tu cermin boleh? boleh jadi makeup artist lah. So, saya tak sedar hati lah. Boleh jadi makeup artist. Cermin tu. Sabar, belum siap lagi. Kenapa? Gelapnya. This is not my shade. Apa-apa shape pun cantik juga. Masuk askar pun bagus juga. Bukan you dulu nak masuk askar pergi macam tak apa. Oh, padam. Macam mana nak padam? Ni ada. Ni pun selalu pakai juga. So macam mana nak padam? Tahu padam yang buat sini. Semua yang buat sini dah takut dah. Tak apa. Terima kasih sebab you ada rasa macam nak mencantikkan I tapi dia tak jadi. Tak jadi. So macam mana? You pula buat semua? Next I make kat sini. Tak apa, terima kasih. Saya duduk tengok je lah. Boleh. Ini buat betul. Apa itu definisi cantik untuk you? Apa definisi cantik? Bella Stila. Aduh. Ouch. Okey dah. Dah habis? Macam tu je? Sekejap, makeup dah settle lah. I dah tengok baju yang you pilih ni. Kita nak buat apa sekarang? So bila dah ada kecantikan luar biasa, habislah. Nak buat apa lagi? Tak best je, dah cantik. Habis kat situ je. Apa kata kita buat TikTok? I dah lawan. Kita buat yang Buat sihir? bukan sihir tau. Velocity. Jom. TikTok please. Saya ada pilihan lah? Tak ada. Okay. Aduh. Bella. Tak boleh nampak lah. Kenapa muka ni? Main-main je. Ya Allah, relax lah. Tak boleh main-main prank macam ni. Jatuh macam tu, I tahu tak? Jadi you pakai apa kat muka ni? Pakai hati you. Tak adalah. Ini apa? G2G. G2G? Good to know. Good to know. Good to go. Good to go pun boleh tak? Dia glad to glow. Tapi kan benda ni sebenarnya dia bukan untuk muka je tau. I rasa better pakai dekat bahagian siku. Sebab siku kan gelap. Macam you tahu siku air gelap? You kan bersukan. Okay. So you pernah nampak banyak kali lah siku. Benar. So bila you tengok air, tidak tengok fokus muka, you tengok siku. Tak, I kurang selesa macam kat tempat tu you kena pakai macam biar dia hilang lah gelap tu. Sebab you bersihkan lah, kesian. Pakai Wow, terus jadi oppa Korea. Terima kasih. Tapi kenapa oppa Korea bukan oppa Melayu? Ni muka Melayu ni. Tak, oppa Korea maksudnya macam glowing lah macam tu. Sebab tu lah kena pakai skincare. So sebelum ni kamu panggil saya gelap? Tidak glowing? Kurang, bukan tidak. Kurang glowing. Terima kasih. Saya main-main je.
Jadi muka kucing. Ni kot yang kucing sebenar. So, apa kata you yang pakai, I tengok. Okay? I pakai, you tengok je? Yes. Alah, senang kerja. Okay. Ni, apa you pakai kat muka ni? Pakai hati you. Cepatlah, betul-betul lah. Bukan you kena cakap dulu ke G2G bawa I cakap? Kan? Gitu-gitu. Oh, I kena cakap dulu. Di mana? Dia kerja lah. Saya kerja saya, dia kerja dia. Kita tak boleh ganggu dia lah. Sebab kalau dia yang buat tutorial ni, Kalau dia yang make up Bella, habis. Tante dia letak lipstick dekat mata. Maskara kat kening. Tapi one day kita boleh buat konten tu kan. Macam betul, nak tanya je apa ni, untuk apa, untuk apa. Betul untuk pakai je. Weh, Syed suka kau make up macam mana mesti? Apa dia? Macam mana? Gila iPad yang Bella pakai tadi kod 30 dengan 31, okey? 30 dan 31. Saya suka make up macam mana? Tadi kau dah breakfast ke belum? Belum. Kesiannya. Aku nak make up kau dulu, nak tunjuk kat follower-follower yang selalu tanya pasal so, make up. kau sanggup tak makan lah? Ya, untuk dorang. Padahal kau jenis grumpy, kau tak makan. Ya. Mesti ada apa kat baju kau tulis sekejap. Dah. Okey, lepas tu kita akan pakaikan. Sebab orang Korea kan, orang-orang perempuan-perempuan China yang cute-cute tu kan, diorang selalu muka diorang kan selalu shine Mesti kan. macam ada something kat bulu mata aku. Ni. Ke rambut ke apa? Aku boleh. Macam mana kau boleh tahu? Aku cakap aku memang very particular with my lash. Kita akan pakaikan highlight yang shimmer ni, glitter sikit ni. Mesti panas tepi sana, nak tunjuk kat diorang sebelum dan selepas. Okay, nampak tak muka dia terus shiny, glow. Nampak tak glow tu? Tunjuk sikit shimmer. Just watch me glow. Dah. Okay, dah. Di sini. Tadi kau makan apa Besti? Besti kenapa tak ada ini? Phone aku kot. Okay. Neil, kamu kemana Neil? dia tak habis dengan dia punya wifi, tergeram aku. Ya Allah, Besti, kalau tak aku tak tahu apa orang cakap, orang komen. Yelah, kau kan nak baca kan. Baguslah kau. Kau memang selebriti yang menjaga peminat-peminat kan? Tengok, rasa. Okay. Now, saya akan pakaikan nude colour. Dah tak dapat baca komen sebab tak ada Neil. Jangan korang. Dia eyeliner kan. Brown black. Okay, so aku nak pakaikan kau eyeliner. This eyeliner from JD Doll. This one also waterproof, sweatproof and transfer proof. Okay, this one JD Doll punya eyeliner ni Slim Liquid Eyeliner kod 02 deep brown. Siapa yang selalu pakai eyeliner ni bagus ni untuk orang yang tak hati pakai. Ya, Mesti sampah. di atas. Okay, pada sini. Tengok. Okay. Boleh? Oh, thank you. Oh, okay. Besti letak dekat situ boleh? Terima kasih. Boleh, come. Okay, eyeliner tadi I pakaikan eyeliner Judy Doll kod 02 deep brown. Okay, deep brown, warna dia brown tapi dia gelap, deep brown yang gelap. Okay, and then dia punya ni nampak tak? So slim, so kecil, so senang. Orang yang tak hati pakai eyeliner pun boleh pakai. Macam mata-mata sepet kan. Okay, boleh pakai ni. Tengok mesti. Love.
Okay, untuk kening pula saya akan Dan pakaikan. Thank you Kak Ira. Tak. Okay, awak akan pakaikan Slim Gel Eyeliner dark brown. Ini eyeliner. Oh, untuk brown eyebrow. Sekejap, saya check eyebrow. Brown tak ada Oh, okay, tak apa. Okay, tapi saya akan bagi korang tip. Awak akan pakai this liquid eyeliner. Best Light brown. Kulit cerah kontur warna apa? Kulit cerah kontur ke 01. 02 pun boleh sebenarnya. 02 lagi cantik bagi Aus ke 02. Tapi untuk orang betul-betul tak nak nampak kontur tu pekat sangat, ambil 01. Tapi 02 pun boleh. Okay, ni Aus pakai eyeliner ni coat light brown 05. Light brown ni Aus nak letak kat kening Bella. Nak buat macam kening yang tercacak-cacak sikit tu. Mesti Ada orang tanya kan, kening cacat-cacat ni bukan nampak garang ke? Buat saya. Tak juga ya? tak, bagi aku comel. Sebab memang tengah cantik. Nak mesti Okay. Nak baca. Okay, ini Aus pakai slim liquid eyeliner light brown dekat kening Bella. Aus buat yang macam cacak-cacak tu. Mesti sembang lah something dengan your Aku follower. tengah baca komen. Sembang lah. Sembang. Ayah pumpang. Dear Bella, stop looking at your phone. Actually Bella tak payah baca komen-komen. Bella nak tengok Ya, ada orang WhatsApp. Wow, Miss aku nak tunjuk benda. Jangan. Mesti. Wow, ada orang dah rindu ke? Taklah. Miss, senyap. Cuba sekejap je. Kemain. Suruh dah tengok live. Basic masuk live sekarang. Support. Okay. Sekejap korang yang mana yang dia punya colour macam this one ni? This one pekat sikit colour dia kan? Korang kejap colour ni okay. Yang ni pun colour ni Korang ni. Okay. Hai. Okay. Hai Cika Bondeng. Okay, jap. Sekarang ni aku nak pakaikan Bella lipstick. This one dekat beg nombor berapa korang? 5 Yang 5 dia macam ni. Comel kan? Beg nombor 7 tengok ni. Dia velvet Yes, dia velvet. And tahan lama. Okay, Besti senyum jap. Senyum, langgar sikit. Ni aku akan pakaikan P21. Kod P21 untuk Bella. Sebab Bella tak suka colour terlampau ni. Langgar sikit, senyum. Okay, kod P21 Dia macam ada coral-coral sikit. Letak tengah-tengah macam ni. Cantiknya. Flawless Okay, lepas tu Aus akan ambil brush. Tapi ni memang kalau untuk makeup lah. Kalau daily memang Bella, I use my own lipstick lah. Korang tahu kan Bella Ova. So yeah. Ini kalau Bella ada macam mungkin hari ni dalam photoshoot Bella pakai. Tapi kalau daily I will definitely use my own brand lah. Okay. Cantiknya macam K-pop. Kan, macam K-pop kan? Cantik kan? Aku suka lah lipstick ni Besti. Cantiknya. Wow, ya pasal. Oh, ya dah. Okay, so this is